Pernahkah anda dengar tentang laut yang tidak bercampur? Dua jenis air laut bertemu, tapi tetap terpisah. Satu tawar, satu masin. Fenomena ini baru ditemui sains moden, tetapi Al-Quran sudah menyebutnya sejak lebih 1,400 tahun lalu. Fenomena ini dipanggil halocline atau barrier layer. Berlaku bila dua laut dengan perbezaan ketumpatan, suhu dan kemasinan bertemu. Walaupun bersentuhan, air itu seakan ada dinding yang tidak terlihat, menghalang keduanya daripada bercampur. Contoh terkenal, Selat Gibraltar, pertemuan Laut Mediterranean dan Lautan Atlantik. Teluk Alaska, pertemuan dua lautan dengan warna berbeza. Al-Quran ada menyebut fenomena ini di dalam surah Al-Furqan, ayat 53. Ayat ini menggambarkan jelas adanya pemisah antara dua laut. Zaman turunnya Al-Quran, manusia belum ada teknologi untuk menyelam jauh atau mengkaji sifat lautan. Namun, Al-Quran sudah merakamkan hakikat ini dengan tepat. Dari segi penjelasan saintifik, oceanografi moden mengesahkan wujudnya barrier yang disebut sebagai pycnocline, perbezaan ketumpatan. Faktor utama adalah kemasinan, suhu dan tekanan air laut. Apabila dua jenis air dengan ciri-ciri berbeza bertemu, molekul air tidak mudah bercampur. Hanya sedikit lapisan sempadan yang terbentuk, kelihatan seperti garisan halus bila dilihat dari udara atau satelit. Contoh di dunia nyata. Teluk Alaska, warna air kelihatan jelas berbeza. Satu lebih keruh, satu lebih biru. Selat Gibraltar, Lautan Atlantik lebih sejuk dan kurang masin, bertemu dengan Laut Mediterranean yang lebih panas dan masin. Sungai Amazon bertemu Lautan Atlantik. Sungai Tawa yang luas mengalir ke laut, namun bertahun lamanya tetap kelihatan berbeza. Fenomena ini membuktikan kebenaran wahyu ilahi. Sains baru memahami dengan teknologi moden, sedangkan Al-Quran sudah menyatakannya sejak 14 abad lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan tanda kekuasaannya melalui alam semesta. Jangan hanya kagum dengan sains, tetapi jadikan ia sebab untuk bertambah iman. Subhanallah, bukankah ini bukti jelas bahawa Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman? Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya lebih ramai dapat melihat kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada kita.